Semalam keluar kenyataan daripada pihak Saloma Bistro. Saya yakin korang pun dah tahu, dah baca dah kan. But kenyataan yang keluar daripada Saloma Bistro ni agak mengejutkan saya lah. Saya terkejut sebenarnya keluar kenyataan Saloma Bistro. Bukan saya takut, aku tak takut tapi aku terkejut. Saloma Bistro, sebab sebelum itu Salim Abdul Rahman, pembekal nasi ayam kepada Non, yang juga pemain bola sepak SPRM dan juga player kepada pihak AMLA berserta tycoon utama bagi pihak LHDN, dia bagi tahu, dia kata dia sedang mempertimbangkan nak saman saya. Ada kenyataan video dia lah, saya tak save lah. Dia kata dia tengah memikir nak saman Sir Aldri ni. Nak saman Papa Bomoh, dia kata. Jadi saya cakap cantik lah ni. Dia kalau saman cantik lah. Tapi tiba-tiba semalam pihak Saloma Bistro pula keluar kenyataan dia bukan nak saman, dia berbincang. Dia beza jadi saya bacakan lah walaupun saya tahu korang tahu, sebab saya nak bacakan kenyataan media. Maklum balas terhadap penyataan fitnah dan tuduhan palsu terhadap Saloma Kuala Lumpur. Pihak pengurusan Saloma Kuala Lumpur ingin menjelaskan situasi berhubung beberapa dakwaan berunsur fitnah yang dibuat oleh seorang individu media sosial yang dikenali sebagai Papa Bomoh melalui platform media sosialnya. Kami dimaklumkan bahawa individu tersebut dalam satu secara langsung telah mengaitkan Saloma Kuala Lumpur dengan beberapa aktiviti meragukan dan tidak benar dan memberikan gambaran negatif terhadap syarikat dan operasi kami. Susulan daripada isyarat tersebut, beberapa video pendek telah turun di platform media sosial termasuk Facebook dan TikTok sehingga menimbulkan salah faham serta menjejaskan imej Saloma Kuala Lumpur. Situasi ini menyebabkan kekeliruan dan kebimbangan dalam kalangan orang awam, khususnya pelanggan setia kami yang selama ini menyokong perkembangan perniagaan Bumi Putra ini. Bagi mengelakkan kekeliruan dan spekulasi, kami menegaskan bahawa semua kenyataan yang dibuat dalam siaran langsung tersebut adalah palsu, tidak berasas dan bermotif jahat. Saloma Kuala Lumpur beroperasi seresah, mematuhi sepenuhnya undang-undang negara dan tidak pernah terlibat dalam apa-apa juga aktiviti yang menyalahi undang-undang. Tindakan yang mengaitkan aktiviti pihak-pihak lain dengan Saloma Kuala Lumpur adalah tidak bertanggungjawab dan telah menjejaskan reputasi kami. Sehubungan itu, kami telah mengarahkan peguam kami untuk menangani perkara ini dengan serius, di mana pihak kami tidak akan betul ansur terhadap sebarang tindakan memfitnah atau merosakkan integriti Saloma Kuala Lumpur. Berdasarkan nasihat peguam, kami kini sedang mengambil semua langkah undang-undang yang perlu untuk melindungi kepentingan syarikat dan memastikan pihak bertanggungjawab terhadap penyebaran maklumat palsu ini dikenakan tindakan sewajarnya. Kami menyeru orang ramai agar tidak membuat sebarang penilaian berdasarkan tuduhan tidak berasas. Sokongan kepada pelanggan dan rakyat Malaysia amat kami hargai dan usaha ini membangunkan sebuah perniagaan Bumi Putra yang berkembang pesat. Saloma Kuala Lumpur, 10 Disember 2025. Semalam lah. Kenyataan ni lah. Jadi kita tunggu Salim Kunyit. Tapi Salim Kunyit tak keluar kenyataan nak saman Saloma Bistro. Jadi dalam kenyataan Saloma Bistro tu, dia kata Sir ni berita palsu lah, tak betul lah. Saya nak ingatkan, yang cerita dia ni owner Saloma Bistro ni siapa? Yang cerita dia ni meniaga Saloma Bistro ni siapa? Salim Abdul Rahman. Dia yang bagi tahu, bukan kita yang cakap. Dia bagi tahu dia ni owner Saloma Bistro. Dan kaitkan dengan tuduhan tak berasas. Kita tanya, engkau meniaga apa? Untung sehari 50,000, 100,000. Kat mana fitnahnya? But tak apalah, saya ada beberapa poin yang saya nak tegaskan kat sini. Kan? Saya mengalu-alukan tindakan saman daripada pihak Saloma Bistro. Ya, kan? Bukanlah saya cakap kita tak takut sebab benda ni gini guys. Kita semua nakkan kebenaran, betul tak? Kita semua nakkan kebenaran. Jadi benda ni dimainkan, dibangkitkan oleh Salim Abdul Rahman, salah seorang shareholder di Saloma ni. Dia yang bangkitkan, bukan kita bangkitkan. Dia yang cakap. Dia yang pumpang. Jadi bila dia nak pumpang, mula tanggung, kita smash lah. Jadi kalau pihak Saloma nak saman, teruskan. Saya harap pihak peguam bagi pihak Saloma Bistro boleh terus proceed saman. Saya akan jawab lah. Hantar Lodi, kita akan jawab balik lah. Tak ada masalah, saya yakin Tim Walabot akan support. Sebab kita lawan kemungkaran ni, kita nakkan kebenaran. Tak ada masalah punya. Amal Makruf naik muka, kita tak peduli punya. Sebab benda ni isu yang serius. Kenapa isu yang serius? Ada beberapa poin kepada pihak Saloma Bistro. Dalam mahkamah kita tanya lebih panjang lah. Baik yang ini untuk rakyat menilai dan mendengar. Pertama, kenapa tidak ada keluaran tender terbuka berkaitan dengan Saloma? Betul tak? Kenapa tak ada? Tahu-tahu je Salim Kunyit dapat sewa Saloma tu. Semua kompang tu. Saya tunjuk lagi sekali dokumen. Kita ada dokumen. Kita kan ada dokumen. Bukannya kita fitnah. Ada lawan kata, dia kata Salim bukan pemilik. Orang yang cakap bukan pemilik tu masukkan kepala lubang nyaman dah kan. Kadang-kadang berapa orang tua ni, orang tua kadang-kadang ni dia tak tahu. Ambil maklumat lah. Benda ni ada semua. Kita kena rajin carilah. Kan. Perjanjian penyewaan premis antara Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dengan Hijrah Dedikasi Sdn Bhd. Tempat Pusat Pelancongan Malaysia 109 Jalan Ampang. Itulah dia. Kawasan tu lah kompang tu semua tu. Termasuklah auditorium apa semua tu.
So dalam ni nama dia, ada nama dia Salim bin Abdul Rahman. Share 290,000. Rosmariza binti Cik Umar 510,000. Ini isteri kepada Tok Bul, Datuk Hasbullah Pengarah Hamlah. Jadi benda ni ada, bukan tak ada. SSM ni ada lah ni. Salim Abdul Rahman. Alamat Rumah Pangsa Kampung Melayu. Salim mana lagi? Salim mana lagi? Hijrah dedikasi Salim Berhad. Salah seorang tu Salim bin Abdul Rahman. Alamat dia Rumah Pangsa Kampung Melayu. Salim mana lagi ni? Salim Kunyit lah. Salim Kunyit lah. Detail kita ada lah semua. Jadi sekarang ni, pertama sekali, macam mana boleh dapat sewa ni? Alah, janganlah dengki orang Melayu niaga. Ya, ramai orang Melayu niaga. Apa orang lain Melayu tak pandai niaga ke? Salim Kunyit dia pandai niaga restoran. So kita tanya, kalau nak buat pergi mahkamah, ini kita tanya terbuka lah. Mahkamah lagi panjang lah. Adakah penyewaan ni dibuat secara tender ataupun direct nego? Macam mana tu? Tender ataupun direct nego? Rasa-rasa kalau tengok daripada perjanjian ni direct nego ni. Okey, direct nego lah. Bermakna kata kerajaan yang bersih. Tapi kat mana bersihnya ni? Panas. Jap. Ada soalan ni ada. Sabar. Malam ni live pun menarik lah juga. Panjang sikit lah. Panjang sikit. Panjang sikit. Sabar. Panas. Kedua. So macam mana boleh sewa ni? Okey, pertama sekali, mana direct nego lah. Maknanya bagi terus kepada company yang ada Salim Kunyit ni. Maknanya dia dapat sewa lah. Okey, bagus. Semua compound dia dapat sewa ni. Okey. Macam mana? Macam mana tu? Siapa yang pergi deal ni? So di bawah Kementerian Pelancongan. Siapa Menteri Pelancongan? Yes. Tiong yang mabuk. Tiong yang mabuk lah. So macam mana ni? Siapa yang pergi deal ni? Tiong, tolong Salim ni bagi dia. Non Anwar Ibrahim. Apa? Mahkamah besok panjang cerita. Tiong pun kita boleh sabina sebab Tiong menteri. Dia Menteri Pelancongan. So macam mana hijrah ni company